Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Boleh dengar suara selamat sejahtera, selamat siang. Salam reformasi, salam perjuangan saya ucapkan. Aduh. Ini aku nak pergi. Salam reformasi, salam perjuangan, salam Ria Reform. Okey, suara saya boleh dengar dengan jelas ke? Tolong komen sikit tentang suara. Salam, mana bos? Mana bos? Dia siap tulis lagi dekat ni. Audio okey, cantik. Jelas, baik. Waalaikumsalam, terbaik. Terima kasih dengar. Audio okey, thank you. Cantik. Audio masuk. Selamat pagi. So sekarang saya berada di dekat ERL Putrajaya. So di hadapan saya ini adalah bangunan SPRM. Bangunan SPRM. InsyaAllah kita serang menunggu revisi. Maklumat saya dapat tadi dia pukul 9.30 dia akan bergerak dari Alim Maju. Jom. Dia akan bergerak dari Alim Maju. So sekarang kita bergerak. Baik. Seperti yang kita ketahui, pagi ini Rafizi akan dipanggil SPRM. So kita berbaju kuning hari ini. Akan dipanggil SPRM berkenaan dengan isu AM. Setelah James Chai dipanggil, maka beliau akan dipanggil. Ada yang bertanya kepada saya, Anwar Ibrahim tak tahu Rafizi kena panggil ni. Dia mungkin dia tak kisahkan. Tak ada. Dia tahu, dia kisah dan memang plan dia. Kan, dia macam ni tuan-tuan kan. Dia kalau ini kes biasa, orang biasa, kes mungkin pegawai-pegawai kerajaan ke apa ke, kan, mungkin apa orang kata CEO biasa ke, yang orang biasa lah, dia mungkin tak akan campur tangan daripada Perdana Menteri. Tetapi kalau dia melibatkan bekas menteri, orang parti keadilan, tak kalah presiden, tak kalah ketua KPN SPRM boleh main redah macam tu je. Tak ada tuan-tuan. Tak ada maknanya dia boleh main redah macam tu. Memang dia akan ada terlibatnya. Kan? Memang dia akan ada penglibatan, akan ada terlibat. Paling-paling pun, bukan paling-paling lah, saya tahulah. Kan? Perdana Menteri akan tahu, dia akan aware dan dia akan bless. Itu blessing dia. Blessing dia. Memang daripada blessing Perdana Menteri. Tak payah sembang Tak payah sembang, ini kerajaan yang telus. Tak ada, tak payah sembang. Kan? Tak payah sembang. Saya bukan kata jangan tak siasat, tapi dia kes itu terlalu bangang tuan-tuan. Bagi saya sebagai seorang pelajar undang-undang yang belajar undang-undang, tuduhan, bukan tuduhan pun, dia tak boleh nak menuduh. Tapi still dia masih lagi nak intimidate, dia nak menyiasat dalam kes ini. Jadi agak janggal lah. Kan? Kita sedang menyeberang jalan. So bagi saya agak pelik lah apabila masih lagi dalam keadaan situasi sekarang ini, orang bercerita tentang nak majukan negara, ekonomi dan sebagainya, tapi masih lagi situasinya terlalu, apa orang kata, sekejap puan jalan tu, jalan masih lagi situasinya agak macam beginilah, masih lagi intimidasi yang besar terhadap orang yang mengkritik. Sebab apa dia tuan-tuan? Kenapa cerita AM ni? Kenapa dibawa cerita AM ni? Saya nak mulakan dahululah dengan cerita itu. Kenapa Rafizi dikenakan dengan AM? Soalan dia. Dia sebenarnya bermula apabila Rafizi mendedahkan isu corporate mafia. Kan? Salah satunya lah isu corporate mafia. So bila Rafizi mendedahkan isu corporate mafia, dia nak kenakan Rafizi daripada benda lain tak boleh. Dia nak kenakan daripada topik lain tak boleh. Yelah, nak kenakan daripada gedegang. Isu apa gedegang kan? Kita tahu gedegang kan? Yang IKR, IPR tu tak boleh. Kenapa IKR, IPR tak boleh? Sebab tak jumpa tuan-tuan. Dia tak jumpa. Macam mana nak kenakan Rafizi dalam topik itu? Okay, dia kena cari satu topik, satu bisnes yang besar. Satu jumlah yang besar. Baru berbaloi nak kenakan Rafizi kan? Jadi dia cari jumpa ada AM.
Okey, kita kenakan am lah. Cuma planner tu, orang yang merancang tentang am ni, dia nak kenakan revisi dengan am ni, dia tak bijak. Kenapa dia tak bijak, tuan-tuan? Sebab dia lupa yang tanda tangan am tu Zafrul, yang bersetuju dengan am tu Perdana Menteri. Now imagine, saya bayangkanlah, saya dah terangkan benda ni 2-3 kali lah kan. Tapi saya bagi lagi gambaran lah, apa yang akan berlaku di dalam mahkamah nanti. Dan ni saya tak nak cerita, tuan-tuan. Apa yang akan berlaku dalam mahkamah? Bayangkan, sekarang ini dia akan ada dekat bangunan SPRM lah. Kita akan masuk bangunan SPRM. Sekarang kita bomba kan. Kita akan masuk bangunan SPRM. So di bangunan SPRM, di dalam bangunan SPRM, dia akan ditanya lah. Saya rasa dia tak akan habis hari ni lah. Mungkin macam James Chai itu 3 hari. Mungkin hari ni, mungkin esok. Atau mungkin terus dia kena tahan hari ni. Kita tak tahu. We don't know. We don't know until dia concludekan apa yang akan berlaku. But doesn't matter lah. Now imagine di dalam mahkamah, right? Masuk mahkamah. Bila dia masuk mahkamah, dalam mahkamah tersebut, Rafizi ada hak untuk sapina. Antara yang akan disapina adalah Anwar Ibrahim. Antara yang akan disapina adalah Anwar Ibrahim. Antara yang akan disapina adalah Zafrul. Okay? Dan mungkin dia akan kemukakan juga minit mesyuarat kabinet. Kan mungkinlah kalau nak keluarkan minit mesyuarat kabinet dan sebagainya kan. Mungkin nak keluarkan minit mesyuarat kabinet, mungkin dia possible boleh guna. Jadi kita ni menggunakan SPRM. Menggunakan SPRM ada dekat sini. So dia mungkin boleh sapina. Okey. Dia boleh sapina, dia boleh sapina minit mesyuarat daripada kabinet. Mungkin boleh gunakan benda itu sebagai alasan untuk kenakan untuk dia dikemukakan nanti kepada mahkamah. So pada waktu itu dia akan jadi sesuatu yang menarik. So sekarang ni saya berada di Suruhanjaya. Kita balik kot. So kita berada dekat bangunan SPRM sekarang ni. This is SPRM building. Apalah kau ni Syam, macam ni pun kau kawan. Aku nak upload. Kau ada kan? So kita dah ada yang dah berkumpul kat depan tu. Okay, saya terangkan balik So ini kepada Anwar Ibrahim dan juga kepada Zafrul dan kepada yang mana bersekongkol lah, KPI SPRM yang akan bercuti ni. Alright, apa yang akan berlaku, tuan-tuan? So salah satu benda yang akan berlaku adalah Anwar Ibrahim akan dipanggil, disapina sebagai salah seorang saksi bagi pihak Rafizi lah. Dan benda ni akan berlangsung minimum pun 5 tahun, 4 tahun lah, minimum pun 4 tahun. Kalau dia ada rayuan dan sebagainya, mungkin berbawa kepada 8 tahun, 8 ke 10 tahun. Okay. So imagine in between itu tiba-tiba nanti ada, dia akan kena sapina. Perdana Menteri akan disapina. Kalau saya jadi peguam, antara yang saya tanya adalah, adakah dalam perjanjian am ini anda merasakan perkara ini dilakukan secara tergesa-gesa? Because pertuduhan dia adalah Rafizi telah mempengaruhi Perdana Menteri dan Kabinet untuk mendesak supaya perjanjian dengan am ini dipercepatkan, digesa-gesakan. Itu perkataan dia. Dia telah menyalahgunakan kuasa beliau sebagai Menteri Ekonomi. Jadi kerana menyalahguna kuasa, maka daripada situ dia boleh dikatakan sebagai telah melanggar Akta SPRM. Nah, timbul persoalan. Prosedur untuk meluluskan sesuatu perkara itu di situ untuk tujuan apa? Atas tujuan apa? Kan? Prosedur untuk meluluskan satu perkara itu atas tujuan apa? Kalau bukan kerana untuk memastikan bahawa perkara seumpama ini, iaitu perkara ialah macam nak bulldoze, nak memaksa, itu tidak berlaku, betul? Itu tujuan ada prosedur kat situ. Jadi bila prosedur itu tidak dilakukan, maksudnya kalau perkara itu dikatakan sebagai tidak mengikut prosedur, okey, maknanya dianggap sebagai melanggar prosedur. Jadi adakah bermakna prosedur kerajaan ini yang telah dilakukan oleh Anwar Ibrahim ini tidak diikuti? Itu timbul persoalan.
Sebab tuan-tuan, untuk mengatakan sesuatu itu telah menyalahguna kuasa, kita kena faham dia salah satunya adalah melanggar prosedur. Apabila sesuatu itu dianggap sebagai melanggar prosedur, maka perkara itu boleh dikatakan sebagai menyalahguna kuasa. Contoh kan, untuk nak buat proses sampai habis, maksudnya untuk katakanlah untuk meluluskan satu-satu perjanjian, dia mesti melalui 5 proses A, proses B, C, D dan E, contoh kan, A, B, C, D dan E, untuk nak buat 5 proses. Okay. Ni untuk menjalankan benda ni dia mesti ada 5 proses. Dikatakan menjalahguna kuasa ataupun dikatakan seseorang itu sebagai apa orang kata telah menjalahguna kuasa lah ataupun melanggar kuasa dia, maka dia tak melalui proses tersebut. Dia tak melalui A, B, C, D dan E. Contohnya dia buat A, terus dia pergi jump kepada E. Ataupun dia buat A, B, dia terus jump kepada E. Dia tak pergi kepada A, B, C, D dan E. Nah, apa yang revisi perlu buktikan ataupun dibuktikan oleh pegawai SPRM, tuduhan tersebut adalah dia tidak menggunakan ataupun dia tidak melalui proses A, B, C, D dan E. Maksudnya proses itu tidak dilalui dengan baik. Kalau proses itu tidak dilalui dengan baik, bermakna asal tidak diikut langsung, barulah dikatakan sebagai dia telah melanggar prosedur dan bolehlah dikatakan sebagai seorang menyalahgunakan kuasa. So yang ni hendaklah dibuktikan oleh pendakwa raya nanti bahawa dia telah tidak melanggar ataupun tidak mengikuti prosedur-prosedur tersebut. Baik. Ada orang yang kata mungkin secara teknikalnya kan perkara tersebut memang berlaku di mana prosedur itu tidak diikuti. Baiklah, buktikan. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, kalau benar pun perkara itu tidak berlaku, dia kesalahan prosesnya berada di mana? Itu soalan yang kena dijawab oleh pendakwa raya nantilah. Kesalahan proses itu berada di mana? Adakah kesalahan proses itu berada di peringkat Menteri Ekonomi? Adakah kesalahan proses itu berada di peringkat Perdana Menteri? Adakah kesalahan proses itu berada di peringkat Kabinet? Berada di peringkat apa orang kata MITI ataupun MAIDA? Itu persoalan ini yang kena dibentangkan oleh DPP. Dan kalau DPP kata, pendakwa raya kata, oh dia berada di peringkat Kementerian Ekonomi, kena buktikan pula Kementerian Ekonomi itu peringkat mana yang dikatakan tidak mengikut prosedur. Okey, itu yang pertama. Sebab apa tuan-tuan, kita kena faham di dalam kes AM ni tidak ada pertukaran mata wang. Tidak ada transfer duit masuk akaun ke. Dia bukan rasuah, tipikal rasuah tau. Dia bukan tipikal rasuah yang mana apa orang kata duit tu masuk dalam akaun ataupun Rafizi terima laba ataupun dia dapat apa orang kata dapat kereta ke, dapat rumah mewah ke, pergi ke overseas ke. Tak ada tuan-tuan. Benda tu tak ada, tak ada berlaku. So what's apa tuduhan dia? Tuduhan dia adalah dia telah dikatakan melakukan perkara itu secara tergesa-gesa. Kan disebabkan dia melakukan secara tergesa ataupun perjanjian am tu dibuat secara tergesa-gesa, therefore dia dikatakan telah menyalahgunakan kuasa. Okey? Jadi pembuktian penyalahgunakan kuasa itu hendaklah dibuktikan oleh DPP ataupun pendakwa raya. Now, isu dia. Yalah, macam saya kata tadi lah, prosedur di peringkat mana dikatakan telah melanggar ataupun menyalahgunakan kuasa. Yang tu nanti pendakwa raya kena buktikan. Pendakwa raya kena come up with the conclusion lah, ataupun kena buktikan kalau berlaku pertuduhan. Kalau tidak berlaku pertuduhan, macam mana pula kalau tidak berlaku pertuduhan ni? Hari ni kita pergi SPRM berkumpul apa semua ni kan untuk menunjukkan solidariti terhadap Rafizi, tiba-tiba tak berlaku pertuduhan. Maka kalau tak berlaku pertuduhan, sorry to say lah pegawai SPRM, jangan, yalah, kami yang menurut perintah saja. Ialah yang menurut perintah lah, tetapi ini adalah intimidasi kepada demokrasi. Kan? Ini adalah satu bentuk intimidasi terhadap demokrasi. Dan bagaimana seorang bekas menteri, ahli Parti Keadilan Rakyat, hanya kerana dia bersuara menegur tentang beberapa kerosakan-kerosakan, tentang corporate mafia, tentang SPRM sendiri yang ialah ada isu berkenaan dengan corporate mafia dan sebagainya. Sekarang ini dia diintimidasikan tuan-tuan, untuk ialah dibawa ke SPRM, disoal siasat di atas pertuduhan yang Trump charges.
Bukan Donald Trump, Trump charges. Tuduhan yang kosong, kita kata. Tuduhan yang tak boleh nak lekat. Jadi, nak tak nak, kalau dia ada dua implikasi. Kalau dia tidak dituduh, tak ada apalah, nothing happen. Looks bad on SPRM, looks bad on Perdana Menteri, looks bad on everyone. Kalau dia dituduh, still looks bad on SPRM, still looks bad on Perdana Menteri, still looks bad kepada kerajaan Madani. So, kenapa diorang nak teruskan? Isu dia sekarang ni adalah, apa yang berlaku, what happened is, diorang dah terlajak langkah. Kan, diorang dah terlajak langkah, diorang tak boleh nak tarik balik dah langkah. Kertas siasatan dah dibuka, ialah laporan dah dibuat oleh NGO, so-called NGO tu. Bila ditanya kepada NGO tu, apa benda yang diorang buat? Kan, apa pertuduhan? NGO tu kata diorang tak tahu. Tak tahulah, tapi rasanya ada something wrong dengan ARM. Macam mana engkau sebagai pengawal penyiasat tak tahu ataupun bukanlah tak tahu, arti kata tak mendapatkan detail daripada orang yang menuduh. Sebab nanti NGO tu nanti adalah orang yang akan dipanggil, antara yang akan dipanggil sebagai saksi, because dia yang menuduh. So dia mesti tahu detail what's going on dalam SPRM sebagainya, kan. Dia mesti tahu apa yang bukan dalam ARM, sehingga menyebabkan Rafizi ni mesti ditangkap. So saya katalah hari ni, tuan-tuan, ada kawan saya tanya tadi, kan, Anwar ni dah jadi atuk saka, mana? DNA UMNO, bang. Dia nak pergi lari ke mana? Orang yang sama lah. Saya ulang balik lah. Ada orang kata, dia kata, ada tak kemungkinan bahawa Anwar tak tahu benda ni? Saya kata mustahil Anwar tak tahu. Sebab KPSPRM dia dilantik oleh Perdana Menteri. Kalau tiba-tiba orang keadilan, bekas menteri dipanggil tanpa pengetahuan Perdana Menteri, saya rasa berbakul kena maki azam maki nanti, kan? Mustahil. Dan kalau pun dia tahu, adakah dia merestui? Ya, dia merestui. Saya dah kata, dia merestui. Dia tahu dan dia merestui. Dia tak boleh lepas tangan. Datuk Seri Anwar Ibrahim, anda tidak boleh lepas tangan dalam isu ini, kan? Anda tidak boleh lepas tangan dalam isu ini. You must remember, anda tidak boleh lepas tangan dalam isu ini. Dan ketahuilah satu, saya simpan receipt ni, tuan-tuan. I'm keeping the receipt here, di hadapan bangunan SPRM, di dalam live video saya. I'm keeping the receipt bahawa one day kita nanya orang macam ni akan kena balik pada engkau. Kalau tak kena pada awak sendiri, mungkin masa tu something happen to you, wallahualam, kita tak tahu usia panjang ke tidak. What happen is, dia akan kembali kepada kamu atau orang-orang di sekeliling kamu. Itu kita kena faham. So back here now, kita timbul persoalan paling utama. Soalan paling utama, iaitu adakah ada apa orang kata, permainan ataupun ada foul play, bukan foul play, ada rasuah, salah guna kuasa yang berlaku dalam proses ARM tersebut, dalam company yang melibatkan ARM tersebut, ataupun dalam proses untuk mendapatkan rights daripada ARM tersebut. Itu soalan kita. That was the question. Now, macam saya kata tempoh hari lah, kalau betul ARM itu adalah salah guna kuasa, yang SPRM ni perlu buktikan adalah ada pelanggaran prosedur. Okay, dia mesti ada pelanggaran prosedur. Itu yang kena dibuktikan dahulu, kan? Dia kena ada pelanggaran prosedur, itu kena dibuktikan dahulu. Dan pelanggaran prosedur ini mesti dibuktikan oleh DPP dan dilihat di peringkat mana. Adakah di peringkat Kementerian Ekonomi? Adakah di peringkat Perdana Menteri? Adakah di peringkat Zafrul? Di peringkat Kabinet? Sebab, tuan-tuan, kalau benda itu dikatakan, dianggap sebagai telah melanggar prosedur, bermakna, apa maknanya, tuan-tuan? Kita kena heret Perdana Menteri, kita kena heret Zafrul sekali di dalam isu ini. Okay? So, dua tu memang akan kena. Saya kata Sapina nanti memang akan kena Sapina lah. Perdana Menteri mereka kena Sapina dan sebagainya. Jadi kita kena faham perkara tersebut. Ya. Okay, kita kena faham bahawa Sapina itu akan dilakukan kepada Perdana Menteri kita, insyaAllah. Jadi jangan risau, Perdana Menteri akan kena panggil, Zafrul akan kena panggil, Maida akan kena panggil. Dokumen-dokumen melibatkan apa orang kata,
mesyuarat kabinet tu juga mungkin akan disabina, akan diminta keluar. Pada masa itu akan terdedah segala-galanya. So, benda yang melibatkan benda yang elok untuk negara, benda yang bagus untuk negara digunakan oleh Anwar Ibrahim untuk mengenakan musuh-musuh politik dia. Baik. Jadi akhirnya kembali kepada soalan kita paling utama dahulu, perjuangan kita ni untuk apa? Kan, perjuangan kita ni kita bawa untuk apa? Kita kena faham bahawa asal perjuangan kita adalah untuk memastikan keadilan itu jelas. Kan, kita untuk memastikan bahawa prosedur keadilan itu jelas. Bahawa kita sebagai rakyat boleh mendapat keadilan yang sewajarnya. Bahawa agensi-agensi seperti Badan Pencegah Rasuah, agensi-agensi seperti polis dan sebagainya ini boleh berlaku adil kepada semua, regardless of who you are, your political inclination. Siapa yang you sokong, politik mana yang you sokong, you kritik siapa, you kritik Perdana Menteri pun tak ada masalah. Itu sebenarnya yang kita nak emphasize kan. Jadi kalau perkara itu tidak berlaku kan, jadi kalau dengan orang semisal Rafizi ni kita boleh kena kan, kalau orang semisal Rafizi ni kita boleh kena, bayangkan dengan rakyat biasa macam mana tuan-tuan kan. Ini soalan yang sama yang kita timbulkan dengan Anwar Ibrahim dahulu. Sewaktu beliau ditindas oleh difitnah oleh UMNO, difitnah oleh Mahathir, kita tanya soalan yang sama. Kalau perkara yang sama berlaku kepada Anwar Ibrahim, dia boleh dituduh dengan Trump charges, dengan pertuduhan yang tidak adil, konspirasi politik dan sebagainya. Apatah lagi kita sebagai rakyat. Dan itulah keadilan yang kita tuntut. Hari ini 27-28 tahun kemudian kita bertanya balik soalan yang sama. Kita berharapkan Madani ini bolehlah membawakan satu perubahan di dalam institut, di dalam reform institut, perubahan institut yang lebih baik untuk negara. But it does not happen. Dia tidak berlaku. Kan? Dia tidak berlaku. Polis sekarang ini masih lagi corporate mafia, SPRM masih lagi dituduh tentang corporate mafia. Kan? So, kita sebagai rakyat, kita nak bersuara macam mana? How are we going to speak our mind freely kalau intimidasi politik sebegini boleh digunakan? Ada orang kata, apa nak takut is kalau tak bersalah? Tak tuan-tuan, tuan-tuan nak melalui ke kes 5-10 tahun tu. 5-10 tahun tiba-tiba dia dapati tidak bersalah. Aset kena beku. Lepas aset kena beku, tuan-tuan punya akaun tak boleh digunakan. Benda-benda macam tu. Intimidasi berlaku lah. After so many years, 11, 5, 6, 7, 10 tahun, dia dapati tidak bersalah. Naya Pak Karim. Naya Pak Karim. Kan? So kita dah ada di hadapan SPRM sekarang ni. So kalau kita nampak ramai wartawan dan juga penyokong-penyokong telah turun, kan? Ada yang memakai baju kuning dan sebagainya, tapi yang tak ada baju kuning pakai baju hitam lah. Sebab bukan semua orang nak cari last minute baju kuning ni tuan-tuan kan. Okay, kita punya penyokong-penyokong kita. Tak apalah, dia macam ni. Dia ramai sedikit tu tak penting. Sekarang ni paling penting adalah resonance. Ada saya tengok video tadi kan, dia kata ada satu tempat di satu negara. Kat mana? Bukan Ukraine. Saya tak ingat negara mana. Lithuania, bukan Lithuania. I can't remember. Ada seorang ni, dia influencer. Bukan ahli politik pun. Dia influencer. Dia menang besar kerana on social media. On social media. So kita ada 2,359 menonton kita sekarang ni. 2,000 lebih. Itu saya punya live. Rafizi punya live lagilah beribu-ribu yang menonton kan. Jadi dalam hal yang seperti ini, kita kena faham bahawa rakyat sekarang ini memahatikan. Tuan-tuan cuba komen tuan-tuan. Siapa sini ahli PKR, tulis PKR. Siapa ahli DAP, tulis DAP. Siapa tidak berparti, tulis tidak berparti. Komen. Komen kat bawah. Siapa yang tak ada parti, tulis tak ada parti. Siapa yang ada parti, tulis parti apa anda. Tulis komen. Saya nak tengok meriah kat komen. Ex-PKR tu kira tak ada parti lah. Kan, bebas RR, ahli DAP, tak berparti. Kan, siapa parti komunis ni? Pulangan Hadi, dia kata dia parti komunis. Oh, dia orang komunis Pulungan Hadi ni orang komunis. Okeylah, tak apalah. Saya terima je kalau anda komunis pun. Tidak berparti. Kan? Alright. So ramai tidak berparti sebenarnya. Majoriti yang menonton saya ni adalah orang yang tidak ada parti, orang yang pengundi atas pagar. Jadi yang ni kerajaan tak faham tau. Yang ini kerajaan tidak faham. So
Kita dah sampai dekat Jabat SPM. Polis pun dah ada dekat sini, nampak. Polis pun mengalu-alukan kedatangan saya. Kan? Kan? Hei! Oh, smart. Kan? So kita ada YB Bahtiar hari ni baru sampai. Jalan kaki dia. Kita ada YB Bahtiar. Saya dengan YB Roziah pun ada. YB Wong Chen pun akan sampai. So kita akan tanya sedikit kepada diorang lah. Mungkin berkenaan dengan isu pokok mafia nanti. Tapi bukan sekarang lah. Kita mesti interview diorang. Kenapa merasakan perkara ini bukanlah satu perkara yang sangat baik. Baik. So sementara kita masih menunggu Rafizi ni. Sekarang ini jam menunjukkan pukul 9.30. So saya mendapat maklumat 9.30 dia akan bergerak dari satu tempat tu. Tak jauh daripada sini lah. So dia akan terus sampai kat sini. So kita akan terus live sehingga kereta dia sampai. I think bila kereta dia sampai, kita akan tahulah kereta dia sampai. Pegawai SPRM pun menunggu kehadapan, polis pun ada dekat sini kan. So ramai ada dekat sini lah, wartawan sebagainya. Orang pun tengok sekeliling. So tak apa, kita masih lagi menunggu Rafizi untuk turun. Baik, kita balik kepada cerita tadi. So adakah ini akan menjadi a good image kepada Madani? No, it's actually not. Semalam adalah hari kebebasan akhbar, tuan-tuan. Semalam adalah hari kebebasan akhbar. Hari kebebasan akhbar ini, kita nampak bahawa rating akhbar Malaysia, kebebasan akhbar di Malaysia sudah menurun. Dan saya nampak image ini akan menjadi satu image yang buruk kepada Anwar Ibrahim di peringkat antarabangsa. This is going to be a bad impression kepada Anwar Ibrahim di peringkat antarabangsa, terutama melibatkan apa orang kata integritas. Okey, so Rafizi sudah sampai. Okey, Rafizi sudah pun sampai. So InsyaAllah kita live kat mana, Mak? Live YouTube. YouTube? Okay. Saya TikTok susah sikit. Kau cakap tak ada pula. Itu ada. So Rafizi. Assalamualaikum. Sorry. Orang dekat tak apa. Oh, dekat. Tante. Drama. Hi boss. Hi. So Wong Chen kat situ. Syah pun ada kat situ. Saiful Izam ada kat situ. Kita ada Saiful. Barisan peguam tu ada dalam lebih kurang 3 orang peguam, 4 orang. Kita ada YB Bahtiar di sana. YB Bahtiar. Wartawan-wartawan. Tak dengar sangat apa yang Kenapa dia berpekalan 5-0? 3-2. Baca 5-0. Aku tengok tak nak baca dah nak. 0 ni ke? Kita post nanti 23. tak dengar tuan-tuan tapi tak apa. Tuan-tuan mungkin tak dengar ucapan beliau sebab agak jauh. Saya tak nak lah tunjuk kat situ. Agak dia punya dan lagi kat situ. Jadi saya tuan-tuan boleh tengok dalam apa? Dalam live FMT Live Malaysia Today ataupun tuan-tuan boleh tengok dekat live drive abang-abang lain lah nanti berkenaan dengan interview tersebut. I think kejap lagi dia keluar lah. So basically bila dipanggil ke SPRM kan, daripada masuk SPRM ni lepas ni akan berada ke sini. Okey, kita ada bersama saudara Faizal. Itu saya disponible. Kau bagi dekat Rafi. Kat awak. Dia bagi budak dia. Faham. Okey. So kita macam mana ni? So dia mungkin kena lawyer tak boleh masuk kan? Dalam masuk lah. Okay, dalam tak boleh masuk kan? Boleh masuk, nanti adalah lawyer tu kena ambil statement apa semua, dan lawyer tu tak dibenarkan untuk tak bicara macam-macam lah. Dia banyak ada Dia benda. banyak lah, dia punya soalan. So banyak benda sebenarnya kita kena ubah kan benda ni. Daripada segi prosedur wise.
Ya, sebab SPRM ni kita boleh katakan dia rasa dia terlalu kebal. Dia rasa terlalu kebal daripada zaman sebelum ni dan membawa kepada zaman Anwar. Nothing change pun sebenarnya. Saudara Faizal ni bekas DPP juga dulu. Main dulu lah. So dia dah tahulah sikit-sikit prosedur tu kan. So banyak benda lah kita kena ubah nanti insyaAllah. So saudara Faizal mungkin antara orang yang mungkin kita akan tak advance lah. Tak betul-betul. Itu reform kita akan berlaku. So jangan risau. Lepas ni insyaAllah kita perlukan perubahan. Okay, so orang so line akan jadi romantik sikit lah. So saya pergi kat sini sikit. So Rafizi dia akan gerak ke dalam lagi. Dia akan gerak di bahagian di SPRM. So basically dia sekarang ni dekat situ and then dia akan terus bergerak ke dalam untuk interview SPRM. Dia interview oleh SPRM. So kita dekat sini menunggu, mungkin lama, mungkin tak lama, mungkin saya tak tunggu lama lah sebab saya basically kalau melibatkan what you call perbicaraan ni bukan perbicaraan dan macam ni dia akan ambil masa yang agak lama lah. Dia mengambil masa yang lama. Macam saudara Faizal sebut tadi, banyak prosedur SPRM yang kita kena ubahnya. Dan dalam kerajaan Madani kita ubah apa pun, not change. So sebab itu kita perlukan real reform tuan-tuan. #RR tuan-tuan. Untuk tanda support kepada Rafizi, #RR real reform. Kita perlukan real reform yang sebenar. Boleh tuan-tuan? Tolong #RR untuk the real reform yang sebenar tuan-tuan. So sekarang ni again saya berada di pejabat di hadapan Suruhanjaya SPRM di Putrajaya dan kita macam saya kata tadi menyaksikan sebab Rafizi sekarang ni dia tadi 10 nanti so rush sangat masuk. Dia pukul 10 baru masuk. So dalam by 10 sempat lah, sekejap lagi dia sempat. Dia bukan bicara pun, appointment dengan pegawai SPRM je. So adakah Rafizi akan ditahan hari ni? Kita tengok. Saya tak pasti. Kalau ialah kata baju purple dia dah kena, baju orange dia belum kena kan. Kita turun hari ni dengan baju kuning tuan-tuan. Kan ni kerajaan YDPA ni jangan lupa bahawa kita ni lah dulu menaikkan kerajaan ini. Ketahuilah dalam masa sama insya-Allah dengan izin Allah, kalau dengan kekejaman dan kerakusan mereka sebegini, kita juga boleh menjatuhkan dia. Itu that's the thing yang kita kena faham bahawa inilah yang berlaku. Okey, inilah yang berlaku. So lagi depan lagi ni dipanggil SPRM. Okey, ni siapa ni? Ni pun ada orang lain ni dipanggil SPRM ni kan. Ini CWM. Ini kata China ni. Itulah tuan-tuan. That's that lah. Kan? Kita percaya kepada sistem. Kita percaya kepada reformasi yang dibawa oleh Pakatan Harapan kononnya. Tapi hari ini dia telah berubah dan tersungkur di pintu. Pakatan Harapan Anwar Ibrahim telah tersungkur di pintu kuasa. So dengan tersungkurnya mereka di pintu kuasa, janganlah kita rasa bahawa that's it, dia takkan, maknanya kita habis lah. Tak ada apa. tak ada apa, maksud tak berjaya lah usaha kita, tak. Reformasi, islah ni, pembaikan ini adalah sesuatu yang kita kena berterusan. Kita tak boleh stop tuan-tuan. Dan kita kena faham dalam sejarah manusia pun ada yang kononnya berjuang, akhirnya dia gagal. Kan, kisah Jalut dan Talut. Dia kata nak pergi perang, tapi dalam perjalanan mereka tewas. Ada yang tak berani pergi, ada yang minum dekat kolam tu, akhirnya dia tak boleh meneruskan. Hanya segelintir, sedikit saja. Hanya sedikit saja yang berjaya meneruskan perjuangan. Tuan-tuan, jadilah golongan yang sedikit ini. InsyaAllah jadilah golongan yang sedikit ini. Okay? #RR tuan-tuan. Baik. So kita masih lagi menunggu Rafizi bergerak. Saya rasa sekejap lagi dia akan bergerak. Alright. Saya tak nak pergi ke dekat sangat kat situ sebab ada daing. Saya tak nak pergi dekat sangat sebab ramai sangat orang, dia lain jadi teruk. Bila ramai sangat orang, lain jadi teruk. Kita tengah tunggu sekarang ini. #RR tuan-tuan. Terima kasih. Tanda support kita kepada Rafizi. Real Reform. #Real Reform. #RR.
Okey, so dia dah bergerak. I think saya boleh pergi ke situ. Tengah menunggu sekarang ini. Okay. Hey, Alright. Okay. how are you? Good, good. Alright, so ada salam, ada geng kita ni. Alright, so Raf lagi masih lagi sedang nak bergerak ni, so kita boleh nampak dia. So I don't know whether today is going to be the last day sebelum dia buat masuk. So kita so masih akan berjalan harapan. Jalan di sini. Okay. Masih lagi ditahan oleh orang ramai. Aisyah bagi dia Aisyah bagi dia sejak. Okey, ada saudara Faizal, Saiful Nizam, Saiful Nizam tu. Raf. Hafizi. Okey, baik. Good luck. Teruskan perjuangan insya-Allah. Bagi bunga kat Sudi. Bagi bunga kat Sudi. Bagi bunga kat Sudi. Bagi bunga pada dia. Okey, bagi bunga. Okey, ini sebagai tanda. Alright, jaga-jaga bunga Alright, thank you Babi. Chandra. Okey, YB Batia ada, YB Batia. Bagi bunga dia lemak kat dia. Di YB Roziah ada. YB Roziah pun ada. YB lahir ke? Alah lupa, tak nampak. Dah. Yang kita. Dia bacok. Daripada Bacok ah. Oh, jauh ni. Daripada Bacok. Baik, insya-Allah good luck lah. Alright. Ni peguam. Ni YB Roziah. Kemai. Datang nak ganggu mati. Dah tu depan. Depan sekali. Ini macam sak. Okay, good luck. Faizal, jaga. Faizal, Apa kau ingat ni nak ambil SPM ke? Ya. Semoga cemerlang menjawab soalan. InsyaAllah. Ini semua kerja orang gila ini. Macam saya katalah tuan-tuan, intimidasi kepada orang yang berani bersuara, intimidasi lah. Intimidasi pada orang yang berani bersuara. Datang juga akhirnya. Seperti biasa dalam grup kita jumpa. Okey, kita akan bergerak. Itu dia dalam grup yang nak gerak. Abang ni dia tak tahu nak macam mana nak masukkan grup. I pun tak tahu macam nak masuk link dia. Dia bukan semua, tapi tak apa. Nanti pergi. Sekejap, nanti lagi. Bagi link. Dalam grup ada grup ke? Akak dalam grup ke? I dalam grup dia tak ada. Dia daftar. WhatsApp saya. WhatsApp saya personally. Nanti bagi nombor telefon. Okay. Alright tuan-tuan, itu je. InsyaAllah itu saja daripada saya. Kita jumpa lagi insyaAllah. Selamat malam. Selamat malam. Biasa malam kan. Selamat siang. Selamat berjuang. #RR yang penting. Lawan tetap. Assalamualaikum.